Richard Huckle. Lelaki warga British ini datang ke Malaysia menyamar sebagai seorang guru, sebagai seorang jurugambar, dan selama 10 tahun dia merogol dan mencabuli anak-anak kita, bayi, kanak-kanak bawah umur 13. Jadi catatan pribadinya sendiri merekodkan seramai 200 orang kanak-kanak. Dan apabila keadilan akhirnya datang, ia datang dari sebuah mahkamah di London, bukan di Kuala Lumpur. Mahkamah Britain yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke atasnya, bukan mahkamah kita. Biar saya cakap terus terang, 200 orang anak Malaysia menjadi mangsa dan kita terpaksa menunggu pendakwa raya negara orang untuk bertindak bagi pihak anak-anak kita sendiri. Jadi itu merupakan satu kegagalan. Dan rang undang-undang yang kita bahaskan hari ini akan cuba menutup kelompongan itu. Di sini Bukit Bendera menyokong rang undang-undang ini. Jadi pindaan kepada Seksyen 3 Akta 792, ia membawa satu perubahan yang penting. Sebelum ini, bidang kuasa luar wilayah kita hanya terpakai apabila pesalahnya merupakan warga negara Malaysia. Jadi mulai sekarang melalui Seksyen 3(B) yang dicadangkan, Malaysia boleh mendakwa sesiapa sahaja, termasuklah warga asing. Jadi apabila mangsanya seorang kanak-kanak Malaysia. Jadi buat pertama kalinya undang-undang kita mengikut mangsa, bukan sekadar pasport pesalah. Dan melalui Seksyen 3(A), ia turut diperluaskan kepada pemastautin tetap dan mereka yang menetap di negara ini. Ini adalah langkah yang betul. Ini adalah kesinambungan kepada reformasi yang sudah dimulakan oleh Kerajaan Perpaduan pada tahun 2023 dan 2024. Izinkan saya bersuara menuntut lebih. Demi anak-anak kita, inilah rang undang-undang yang tidak sepatutnya ditolak oleh sesiapa pun di dalam Dewan ini. Tiada seorang pun mempunyai alasan untuk tidak bersetuju. Kerana hakikatnya begini, undang-undang yang cantik di atas kertas tidak bermakna apa-apa jika pemangsa masih boleh terlepas di dunia nyata. Jadi rang undang ini menyatakan ia tidak melibatkan apa-apa pembelanjaan tambahan. Jadi saya ingin bertanya kepada kerajaan, macam mana? Bidang kuasa merentas sempadan menuntut penyiasat yang terlatih, kepakaran forensik digital, perjanjian bantuan bersama dalam perkara jenayah dan perjanjian ekstradisi. Jadi bidang kuasa tanpa penyiasat bukan pelindungan. Bidang kuasa tanpa ekstradisi bukan pelindungan. Dan bidang kuasa tanpa satu sen di belakangnya hanyalah satu kenyataan akhbar. Sedangkan anak-anak Malaysia berhak mendapat lebih daripada kenyataan akhbar itu. Jadi saya ingin bertanya, dengan berapa buah negara kita ada peraturan sebegitu dan adakah ia mencukupi untuk jenayah di bawah Akta 792? Dan apa sebenarnya maksud pemastautin zalimnya di Malaysia? Kerana istilah yang kabur akan menjadi celah yang diambil kesempatan oleh penguasa. Dan biar saya berterus terang tentang satu batasan. Pindaan ini hanya terpakai bagi kesalahan yang dilakukan selepas ia berkuat kuasa. Jadi ia tidak boleh menjangkau kes-kes yang telah lalu. Sebab itu kita tidak boleh berpuas hati. Jadi kelompongan yang lebih besar masih tengah luas. Penguasaan jenayah dalam talian yang lemah, di mana hanya 4 kes mendekati kanak-kanak untuk tujuan seksual ataupun dengan izin child grooming dilaporkan pada 2023. Sedangkan ancaman sebenarnya menyentuh ribuan. Daftar pesalah seksual yang masih tidak boleh disemak oleh ibu bapa dan pihak sekolah. Dan juga pelindungan saksi kanak-kanak yang belum dilaksanakan sepenuhnya di setiap mahkamah negeri. Kes Richard Huckle ini sepatutnya kekal sebagai satu peringatan yang membakar kita. Bukan kerana ia berlaku di negara orang, tetapi berlaku kepada anak-anak kita. Di tanah air kita sendiri. Dan ketika itu kita tak mampu nak bertindak. Jadi hari ini kita memperluaskan lagi bidang kuasa. Tetapi bidang kuasa hanyalah janji di atas kertas. Sehinggalah tiba hari ia benar-benar menyelamatkan seorang anak. Bukit Bendera menyokong rang undang ini sepenuh hati. Namun sokongan saya bukan satu noktah. Ia satu tuntutan kerana setiap anak Malaysia berhak sebuah negara yang sanggup memburu pemangsa mereka sehinggalah ke hujung dunia. Dan itulah ukuran sebenar sesebuah kerajaan yang mengambil berat tentang anak-anak kita. Dan itulah yang saya tuntut di Dewan yang mulia ini pada hari ini. Dan itu Bukit Bendera menyokong.